Customer klien dia. Klien dia datang ke PPM buat aduan sebab semalam saya baru-baru ini viral tentang doktor berkenaan dengan penganiayaan kepada binatang. Saya membaca dan juga saya tengok di media arus perdana dan semua media-media mengeluarkan kisah ini. Pada pandangan saya sekarang ni kami bawa doktor bersama-sama untuk bawa doktor ke sini untuk menerangkan apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang kita tengok yang dipaparkan baru-baru ini itu mereka mendengar sebelah pihak. Sekarang ni kita biar doktor dan kliennya sendiri menjelaskan keadaan sebenar. Saya serahkan pada Puan. Okey. Dan kecewa, dan saya memang bernekat sekarang untuk mengambil tindakan undang-undang lah di atas mana-mana media, mana-mana pihak yang mengaibkan, menyiarkan, menyalahgunakan sosial media untuk kepentingan untuk menjatuhkan saya tanpa usul periksa. So saya to me, kalau ikut English, it is doxing. Dan kalaulah you ada vendetta, personal vendetta ya, yang sedapnya saya dapat tahu 4 orang pergi masuk ya. 1 lelaki, 3 orang wanita. 2 wanita tu ialah my ex-staff. Adakah saya ni jahat sangat sampai diorang ni benci saya sangat? Diorang 2 ni diberhentikan sebab you mencuri. Takkan you nak simpan pencuri dalam klinik you? Dia mencuri binatang ke doktor? Duit, vaksin yang mahal-mahal. 2 orang ni, dia orang tak ada latar belakang medik tau. Veterinar Tak kosong. ada. Kosong. Seorang tu baru lepas last belajar tingkatan 3, tak tahu apa-apa, tapi sebab dia rasa dia ikut doktor, dia rasa dia pandai, dia sendiri nak cucuk, dia sendiri nak buat catheter, memang bahaya. Dan So all the vaksin yang mahal-mahal, yes, all the DDA drugs yang tak boleh digunakan, dia guna sesuka hati. Sebab bila dia dah berhenti, saya perasan saya punya buku yang saya tulis, kalau buku untuk pakai poison drug kena ada buku. Berapa kita ambil untuk apa-apa. Yes. Bila saya cek balik, kenapa terkoyak ni? Yang kerjanya dia saja dengan saya. Siapa yang buka? Sampai hari ni saya tak jumpa. The expired drug tu yang dia expose yang kata expired drug tu, expired tu dia, kalau dia orang medical dia akan faham. Kita tak boleh buang tong sampah. Macam tu je. Dia ada prosedur dia. Melupuskan. Melupuskan benda tu ada prosedur. So this NGO dengan this we call it non-educated girl buat kenyataan yang macam kita ni bagi ubat expired dekat ni. Melulu. Doktor tak gila. Dia melulu mengatakan, maknanya tu pada saya bukan mengaibkan lagi, menunjukkan kebodohan saya ataupun saya punya, apa guna bahasa tu? Dan saya suka nak jimat kos mana lah. saya hentam kromo lah cara saya rawatan. Somborono. Saya master tak? Saya buat master. Saya kira master in oncology and virus. Takkan saya sebodoh itu nak bagi expired thing. Tapi awak kena faham expired tu macam mana. Saya beritahu ini kepada pegawai veterinar dan beberapa orang. Expired date, shelf life adalah 2 benda yang berbeza. Dalam segi perubatan ya, kalau disimpan dengan baik, kicap pun disimpanlah dalam fridge 5 tahun, adakah dia akan rosak kalau belum buka? Tak ada. Tapi dah lepas expiry date. Betul. Tapi bila you buka, kalau ada tukar warna, kicap jadi putih lah pula, tak boleh pakai. Kicap berbau, patutnya bau sedapnya tu, bau manis, bau macam maung. Tak boleh. Kalau tukar, kita check ada sedimentation ke saturation, tak boleh. Tapi kalau ini semua tak ada, masih boleh makan. Tapi dalam segi perubatan, saya pun ambil farmakologi kan.
Profesor saya ingat lagi. Prof, this drug is expired. It's still good. Dia tengok tak ada tukar warna apa-apa dan kita simpan dengan baik ya. Boleh gunakan tapi kita increase the dose. Itu kepakaran doktor lah. The lawyer akan bercakap. Ya. Dan muhasabah diri lah sebab pada saya kan sampai kiamat saya tak akan maafkan awak. Maaf cakap, saya tak akan maafkan. My husnuzon is gone to the drain. Out you go. Kalau you tak dan you menggunakan gangguan-gangguan ni you have sell your soul to the devil. Remember that. Dan kalau Allah bagi kita sakit ke apa, itulah a point. Ingat apa kenapa apa sakit. Bukan lagi Okey. no. So silakan. Dengan pihak veterina dan polis, pada hemat saya sebenarnya kalau dia sangat marah yang saya tidak diambil tindakan selepas pergi ke balai polis. Dia sangat marah dan polis dah dituduh rasuah. Check my record. Siapa 30 yang tahun. marah? Siapa yang marah? The NGO. NGO. Dia kata apa doktor Mengatakan rasuah, polis ambil rasuah. Tu you telah menghina uniform body. You nampak ke orang tu bagi rasuah? Saya pemberi rasuah. Tengok my record first. Doktor pernah jadi kaki tangan kerajaan juga kan? 30 tahun. Oh. Okey. Dan dia marah sangat sebab saya tak ambil tindakan. Dan ada lagi benda-benda yang viral hari-hari sehari yang berlaku. Dia kalau boleh sebenarnya nak saya dilucutkan dari jawatan doktor. How do you call it? To disband me Disown. Dismiss you as Dismiss me. Oh, dia nak kementerian tarik balik doktorat. Bukan kementerian veterina. Veterina tarik balik doktorat Doktor tu. Doktor. Saya belajar 5 tahun dengan cemerlang kot. Saya buat kerja veterina ketika dengan cemerlang. Celah mana yang you nak lucutkan saya tu? Apakah kebanggaan you kalau saya telah dilucutkan? Bila tu saya rasa tu dia is lebih pada hasad dan dengki. Saya dengar doktor pun pernah menyelamatkan binatang. Saya memang sayang dengan haiwan. Tak. Anjing saya dengar. Ya, saya dah hari tu ada anjing stray dekat saya punya. Tu pun saya kena tubuklah dengan pihak saya punya neighbor. Anjing tu beranak 6 ekor. Dia beranak, dia anjing Jadi dalam proses nak membawa anjing ni kepada tempat yang baru, dia dalam longkang, hujan. Dan saya terfikir, oh my god, nanti anjing ni drown. Dia baru baby baru 2 minggu. Ya. Saya pergi malam-malam pukul 2 pagi, 3 pagi. Saya kutip anjing tu, buka letak dalam gate saya. Cage. Jadi anjing tu tak mati. Tu caranya level saya sayang. Takkanlah saya nak bunuh anjing kalau maaf cakaplah. Sampai saya kata kalau saya dapat stray masa kerja dulu, doktor kita nak bunuh doktor nak put to sleep. Saya panggil NGO. Okey, siapa nak ambil yang ni? Siapa nak ambil yang ni? Saya tak sampai hati sebagai doktor untuk put them to sleep. Tapi saya put sleep kalau diperlukan, dia terlalu sakit, tak boleh dirawat, saya put to sleep. Tapi kalau just like that, saya takkan. Masa saya di veterina Selangor saya tak put to sleep. Melainkan terpaksa. Kucing, saya kata siapa mana ada yang nak adopt? Ada je orang nak adopt. So saya go for that level sebab saya tak sampai hati nak bagi haiwan mati. Dan mengatakan saya bunuh haiwan, tanyalah malaikat. Tunjuk ni.